Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati pengacara masjid, pengacara majlis, merangkap ketua kampung. Yang saya hormati pengurusi Masjid As-Sa'adah, timbalan pengurusi masjid, dan seluruh pegawai takbir Masjid As-Sa'adah, Kampung Datuk Ahmad Said Tambahan 2. Yang saya kasihi sekalian ahli qaryah yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadikan satu asbab besok di akhirat kita mendapat naungan arasy Allah seperti mana yang telah dijanjikan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Dan ada beberapa golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah. Salah satunya mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Pada malam ini kita bertemu bukan di atas sebab perniagaan, bukan di atas sebab kekeluargaan, tetapi pada malam ini kita bertemu kerana Allah dan Rasul. Tidak ada kerana lain. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebab besok di Yaumil Mahsyar kita mendapat janji seperti mana yang telah dijanjikan oleh Nabi. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada saat itu tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita menerima anugerah itu kelak. Hari ini mungkin kita tidak melihatnya. Hari ini mungkin kita tidak dapat menggambarkan betapa kita perlukan naungan itu pada saat itu. Tetapi sampai masanya, satu masa yang disebut oleh Allah, semua orang akan percaya. Orang yang mempercayainya tetap mereka akan melihat apa yang mereka percaya. Dan orang yang tidak mempercayainya perkara tersebut, mereka akan melihat apa yang tidak mereka percaya di dalam dunia ini. Kerana ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berta'abudlah kepada Allah, beribadahlah. Maka bila sebut beribadah, bahasa yang mudah kita faham orang Melayu ini, jadilah hamba. Jadilah hamba Allah. Kerana yang mampu untuk beribadat adalah hamba Allah.
Sehinggalah sampai datangnya waktu yakin, kata Allah. Bilakah waktu semua orang akan percaya? Iaitu waktu sakaratul maut. Kerana pada waktu itu, perkara yang kita tak nampak dalam dunia ni. Kita semayang maghrib, benda tu tak nampak. Semayang sunat maghrib, benda tu tak nampak. Semayang isyak berjamaah, benda tu tak nampak. Kita tak nampak hari ni. Besar mana pahalanya, banyak mana rahmatnya. Kita semayang sunat isyak, benda tu tak nampak. Sebab perkara yang tidak nampak ini orang ambil ringan. Perkara yang tidak nampak ni orang ambil tak tahu. Perkara yang tidak nampak ini orang tidak sayang. Tetapi perkara itulah menjadi ayat yang awal di dalam Al-Quran, iaitu tentang ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman pada perkara yang tidak nampak. Ghaib ini benda itu ada, tapi tak nampak. Sebab itu, benda yang tidak nampak, pahala yang tidak nampak, syurga yang tidak nampak, azab kubur yang tidak nampak, orang tidak mahu buat bersungguh-sungguh. Dan perkara yang tidak nampak inilah milik kita sebenarnya. Perkara yang nampak ini bukan milik kita. Rumah kita yang ada di kampung Datuk Ahmad Said ini, yang kita nampak hari ini. Saya bertanya kepada pengurusi kita dan ketua kampung. Seawalnya tahun 70-an, kampung ini, wujudnya kampung Datuk Ahmad Said ini. Saya pun pernah menetap di Manjoy pada tahun 87. Saya jadi imam surau tinggi tepi sungai. Setahun jugalah saya tinggal di situ. Benda yang kita nampak ini, rumah kita, harta kita, tanah, duit dan sebagainya. Percaya tidak percaya, terima atau tidak terima, benda yang kita nampak ini satu hari akan hilang pada pandangan mata kita. Dan benda yang tidak nampak inilah yang akan diperlihatkan di dalam kehidupan kita yang akan datang. Sebab itu muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, sebenarnya peristiwa hijrah ini kita sambut setiap tahun. Kita bercerita tentang hijrah ini, hijrah Nabi dan sebagainya. Tapi sayangnya, cerita itu hanya tinggal cerita. Cerita itu tidak membawa kesan dalam hidup kita, dalam diri kita, keluarga kita dan dalam masyarakat setempat. Kerana apa? Kerana seolah-olah zaman mutakhirin ini, ilmu ini terlalu mudah diambil dan terlalu mudah untuk dilepaskan. Tidak seperti mana zaman kita sewaktu kecil. Untuk kita mendapat ilmu cukup susah. Untuk kita mempelajari satu-satu ilmu itu cukup payah. Perlunya pengorbanan, perlunya pelbagai jalan untuk kita bersungguh, untuk kita mendapat ilmu itu. Cerita tentang hijrah, cerita tentang maulid dan sebagainya. Sebab itulah pada zaman dulu ilmu itu menjadi budaya dan seolah-olah ilmu itu diadatkan di dalam masyarakat kita. Hari ini saya cuba bawa diri saya dan juga semua muslimin muslimat dalam tajuk untuk membangunkan ummah ini, melestarikan, membangunkan ummah. Sebenarnya mak ayah kita dulu, atuk nenek kita dulu telah menjayakan program ini. Bagaimana mereka menjayakan program ini, melestarikan pembangunan ummah ini? Sama ada ummah itu dalam diri kita, keluarga dan masyarakat, jiran sekampung dan sebagainya.
apa yang mereka buat, program yang mereka buat, iaitu seawalnya mereka melaksanakan program melestarikan pembangunan ummah ini dengan ilmu yang manfaat. Kenapa saya kata begitu? Saya dan juga ahli qaryah di sini, kita sebenarnya membesar dengan ilmu. Ilmu yang pertama sekali diberikan oleh ibu dan ayah kita adalah ilmu tauhid. Kenapa saya katakan demikian? Kerana setiap kali kita nak tidur, kita diendoikan dengan kalimah la ilaha illallah. Setiap kali kita diendoikan, dibuaikan dengan la ilaha illallah. Seawal-awal ilmu yang ibu kita didik kita adalah dengan kalimah tauhid. Tidak seperti mana cucu kita hari ini. Tidak seperti mana anak menantu kita menidurkan cucu kita. Ia dibesarkan dengan lagu. Ia dibesarkan dengan cerita. Tetapi kita dibesarkan dengan kalimah tauhid. Kita dibesarkan bukan melihat cerita-cerita kartun, tetapi kita dibesarkan dengan melihat Al-Quran. Tidak seperti mana keturunan kita. Budaya, program melestarikan pembangunan ummah yang ayah dan ibu dan masyarakat kita dahulu lakukan, hari ini ditinggalkan sedikit demi sedikit. Kalau dulu sebelum daripada maghrib kita telah dihambat oleh mak dan ayah kita supaya balik mandi, dan mereka mengunggut kita, waktu ini waktu syaitan sedang berkeliaran. Hari ini juga sama. Cuma ugutan itu tidak diindahkan, ugutan itu tak didengar. Cuma hari ini cara kita tidak mengatakan demikian seperti mana mak ayah kita mengatakan kepada kita. Masuk, jangan main maghrib-maghrib. Waktu ni setan sedang berkeliaran, setan sedang keluar. Hari ini kita tidak kata begitu. Kita kata balik, masa inilah adanya Ummu Sibyan. Kita bercakap, dengar sebagai orang berilmu. Tidak seperti mana mak kita dulu bercakap seolah-olah tidak ada ilmu. Buatnya seolah-olah macam orang tak mengaji. Walhal setiap panduan hidupnya menjadikan kita hari ini yang sedang uzur dan sedang tua dibangunkan dengan moral yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan ilmu yang baik. Sebab itu muslimin muslimat, antara untuk menjadikan kita seorang ummah yang baik, satu daripadanya adalah dengan jalan ilmu. Macam manalah sesibuk kita, macam manalah sehebatnya kita, maka jangan tinggalkan sekali-kali program ilmu. Kenapa? Satu, tidak dinafikan kita ni wajib mengaji. Mau tak mau kita jangan tinggalkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita, yang mana di dalam majlis ilmu itu adanya dua perkara yang disediakan oleh Allah kepada orang yang berada dalam majlis ilmu tersebut. Yang pertama, sakinah, ketenangan. Sebab itu kita kadang-kadang bertanya, kenapa keluarga kita dulu hidupnya bukan senang? Mak dan ayah kita bukan orang kerja government, bukan orang yang besar gajinya, tetapi kenapa keluarga kita begitu tenang? Mak dan ayah kita membesarkan kita sehingga kita boleh menjadi seorang cikgu,
sehingga boleh menjadikan kita seorang pegawai yang tinggi dalam kerja yang kita sedang lalui sekarang, menjadikan kita seorang profesor, bekas lawyer dan sebagainya. Kenapa? Kerana keluarga kita membesarkan kita dengan budaya ilmu, di rumah dengan budaya ilmu, diajar kita bagaimana yang ada diajarkan oleh orang-orang sekarang, yang sekarang kita melihat tentang ajaran itu nampak sebagai ahli ilmu. Dulu mak ayah kita mengajar seolah-olah sebagai satu adat Melayu, bukan berdasarkan ilmu. Tetapi kita lupa apa yang diajarkan kita kepada kita bersepakat dengan syariat yang dibawa, yang ada dalam 3 ilmu yang asas, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Cuma kadang-kala kita tidak mahu melihat dengan pandangan yang tajam dan pandangan yang bersih. Sebab itu kenapa kita dulu tenang, walaupun keluarga kita ada adik-beradik yang begitu ramai, 13 orang, 14 orang, tetapi kehidupan kita tenang. Kenapa masyarakat dulu ada keyakinan dan kepercayaan kepada kita sesama dalam satu kampung? Muslimin muslimat, kita jangan lupa, kita jadi seorang ustaz, menjadi seorang pegawai hari ini, menjadi seorang cikgu, dengan buku 35 yang ayah dan mak kita bawa setiap minggu untuk membesarkan kita. Jangan lupa, saya bukan bercerita tentang buku 35 itu, tapi saya bercerita bagaimana orang dulu boleh saling percaya mempercayai. Buku hutang yang tidak ada saksi, buku hutang yang tidak boleh direkodkan dengan undang-undang, cuma sekadar pada seorang tokoh Melayu, pada seorang tokoh kedai Cina, pada seorang tokoh kedai India, adanya satu sifat saling percaya dan mempercayai orang satu kampung. Dan inilah budaya Islam, budaya ilmu yang telah diterapkan dalam masyarakat kita daripada dulu. Tetapi hari ini kalau kita cari, kita boleh berhutang dengan buku 35 di mana-mana kedai. Kita telah bertemu dengan seorang tokoh kedai yang terlalu bertuah. Hari ini kepercayaan itu hilang. Hari ini amanah dan keyakinan kepada seseorang itu telah hancur. Kenapa? Kerana ummah itu semakin hancur dan pembangunan itu semakin runtuh. Kenapa saya katakan demikian? Ilmu sekadar riwayat, kita mampu bercerita secara ilmiah, tetapi kita tak mampu menjadikan diri kita sebagai orang yang berilmu pada sisi Tuhan. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, siapa orang berilmu itu? Tanda itu ada pada mak dan ayah kita, datuk dan nenek kita. Tapi tanda orang berilmu itu sudah hilang dalam diri kita sehari demi sehari. Sebab itu, muslimin muslimat, saya suka mengungkap akan kisah dulu, bagaimana sifat ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita duduk termenung rasa rindu dengan zaman dulu. Bagaimana kalau kita lahir zaman dulu, jika lahir seorang cucu, seolah-olah satu kampung bergembira, tuan-tuan. Cuma dapat seorang cucu aja. Seolah-olah cucu itu adalah cucu satu kampung itu. Bukan cucu ayah kita, tetapi cucu satu kampung itu. Sebab itu siapa tak kenal cucu kita? Satu kampung kenal kita. Dan saat satu kampung kenal kita,
kita nak buat jahat tak berani. Lalu kita buat jahat di luar kampung kerana orang kampung tak kenal kita. Dan semua orang anggap bahawa kita adalah sebahagian daripada keluarga dalam satu kampung itu. Bagaimana kita dibesarkan? Kita dibesarkan saat kita adanya majlis akikah. Pada ketika itu diperdengarkan kita saat kita kecil lagi, iaitu kisahnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya bacaan maulid, burdah dan berzanji. Hari ini muslimin muslimat, kalau kita tanya dengan cucu kita, anak menantu kita, bang, abang boleh ke baca Quran? Tanya menantu kita, kakak lancar ke lagi baca Quran? Jangan kita tanya, abang boleh baca berzanji ke? Abang boleh baca maulid ke? Jangan tanya maulid dulu. Jangan tanya berzanji dulu. Tanya anak kita. Tanya menantu kita. Kakak, abang, lancar lagi ke baca Quran? Dulu kakak khatam umur 12 tahun. Maka jika perkara ini tidak menjadi perhatian kepada kita, kita akan jadi seorang ayah yang malang. Kita akan jadi seorang ibu yang malang. Kenapa saya katakan demikian? Hari ini mungkin kita boleh berbangga sebab kita masih ada kekuatan. Kita masih ada duit pencen. Tapi sampai satu masa kita tidak akan ada daya dan kita tak akan ada upaya. Bila masa itu? Setelah anak dan waris kita menghantar kita ke liang lahat. Masa itu tak ada apa yang kita mampu buat. Apa harapan kita? Harapan kita setiap hari kita menunggu doa daripada anak-anak. Jangan sampai hari yang kita tunggu itu hari-hari yang kosong. Mereka mula lupa kita. Setiap hari mereka lupa kita. 360 hari mereka melupakan kita. Bila mereka akan ingat kita? Dalam masa 360 hari. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita satu hari yang dinamakan Hari Raya Aidilfitri. Barulah mereka datang ingat kepada kita. Tapi hari ini tak serupa hari dulu, tuan-tuan. Dulu kalau kita pergi kubur mak ayah kita, kita akan baca Yasin. Kita akan baca tahlil. Hari ini kita pergi kubur, mereka seolah-olah ketawakan kita daripada atas kubur. Mereka bersukaria di atas kubur kita. Mereka bersukaria di atas batu nisan kita. Seolah-olah mereka datang sebagai adat hari raya yang pertama, supaya orang lain tidak mengata anak fulan tidak ziarah kubur ayah dan maknya. Mereka gembira. Mereka tangkap gambar. Mereka buat video. Seolah-olah mereka suka dengan kematian kita. Seolah-olah mereka tidak pernah merindui susuk ibu dan susuk ayah ini, yang telah membesarkan mereka sehingga mereka menjadi seorang cikgu. Mereka ada kerja yang tetap. Mereka dapat belajar sehingga ke Menara Gading. Hasil daripada hutang dan gadaian yang kita telah buat. Tetapi selepas kematian kita, kita dibiarkan begitu saja. Maka ingatlah, mahu tidak mahu zaman itu saya dan tuan-tuan dan perempuan, ayah ibu akan lalu. Percayalah, hari ini mungkin tak ada yang siapa nampak. Sebab alam barzah itu tak siapa nampak. Sampai satu masa semua akan melihat perkara tersebut dengan penuh penyesalan dan penuh keyakinan. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, dalam membentuk membangunkan ummah,
Perkara yang pertama sekali adalah ilmu. Malam ni saya nak cerita tentang ilmu je, tuan-tuan. Dan orang yang berilmu itu ada tanda. Kenapa ilmu ini terlalu penting dalam hidup kita untuk membangunkan diri kita, untuk menyedarkan diri kita? Kerana yang pertama, orang yang berilmu itu tandanya, semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam surah Al-Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya kita mengaji tiap-tiap malam, hampir tiap-tiap malam, hampir tiap-tiap minggu. Kita ni mengaji kenapa? Aku nak jadi pandai. Aku nak supaya orang kenal aku orang alim. Salah, tuan-tuan. Kita mengaji dari muda sampai hari ini. Tujuannya adalah untuk kita jadi orang baik. Kenapa aku perlu jadi orang baik? Sebab Allah nyatakan begitu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk yang kita baca, tuan-tuan, setiap lepas isyak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tak tengok kita ni banyak mana ilmu kita, banyak mana reta kita. Yang Allah nak tengok siapa yang paling baik amalannya, siapa yang paling elok caranya, siapa yang paling bagus ketaatannya. Sebab itu kenapa kita mengaji? Kerana kita nak jadi baik. Kenapa aku perlu jadi baik? Kerana untuk mati. Kenapa aku kena semayang? Bukan sebab kerana ia wajib, tuan-tuan. Jika tak wajib pun kita kena semayang. Kerana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kita berbuat ibadat, tanda kita bersyukur kepada Allah. Jangan lupa. Kita boleh baca Quran hari ini, kita boleh semayang, kita boleh beribadat, hasil daripada hijrah Nabi, tuan-tuan. Kita boleh baca Quran, hasil daripada cerita hijrah Nabi. Jangan lupa, tuan-tuan, 13 Nabi di Mekah. 13 tahun Nabi di Mekah. Tidak ada ruang kegembiraan pada Nabi dan orang Islam. 13 tahun di Mekah. Tidak ada kesempatan untuk Nabi tersenyum. 13 tahun waktu di Mekah. Waktu itulah Bilal bin Rabah diseksa. Menitis darah daripada badan Bilal bin Rabah kerana telah diseret dengan seekor kuda yang liar oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Dalam 13 tahun itulah keluarga Yasir dibunuh dan menjadi syuhada. Ketika itu Nabi hanya mampu melihat, dan Nabi mengangkat tangan pada ketika itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Yasir? Berbahagialah keluarga Yasir. Berbahagialah keluarga Yasir. Hijrah yang kita sambut setiap tahun. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan kepada orang Taif, kerana orang di sebelah Taif adalah sebelah keluarga ibunya. Apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pertolongan yang diterima, tetapi lemparan batu yang menyebabkan badan Nabi terluka. Muslimin muslimat, maaf kalau saya cakap, hari ini kalau kita pergi umrah, orang akan bawa kita ke Taif. Tapi malangnya, kita tak mampu mengingatkan peristiwa Taif itu.
dan kita bersukaria di bumi Taif. Orang pergi ke Taif, orang bergembira tuan-tuan di bumi Taif dengan kesedihan Rasulullah. Kita bergembira dengan kesedihan Nabi. Saat darah Nabi itu jatuh di bumi Taif sehingga malaikat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mahu tak aku pilih gunung yang paling besar di bumi Taif untuk aku hempapkan kepada seluruh penduduk Taif?" Baiknya Nabi, tuan-tuan. Nabi kata apa? "Wahai malaikat, jangan. Hari ini mereka tidak menerima aku. Tapi mungkin keturunannya kelak akan menerima Allah dan Rasul." Hari ini kita melihat tentang kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah menzalimi Nabi tidak menerima Nabi pada ketika itu, tetapi dengan kebaikan Nabi, lalu rahmat Allah ini telah dikurniakan kepada keturunan orang-orang Taif, sehingga hari ini kita melihat bumi Taif adalah Islam. Apa yang kita kena belajar di sini? Nak jadi orang baik susah. Nak jadi orang baik ini susah. Sebab itu, apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Nak jadi orang baik itu cukup susah. Sebab itu, ilmu ini semakin kita mengaji, bukan nak meletakkan siapa paling pandai. Siapa paling pandai ni cuma dilihat oleh manusia. Hari ini mereka mengatakan engkau pandai. Saat ia tidak melihat dan menemui kesilapan kita, satu kesilapan kita yang ditemui dalam diri kita, maka dia akan kata kita orang paling bodoh di dalam dunia. Walaupun dia telah melihat kepandaian kita bertahun-tahun, dengan satu kesilapan kita, manusia akan membalikkan pandai itu menjadikan orang yang paling bodoh dan paling hina. Tetapi kita belajar kerana agar kita ini semakin kita mengaji, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa tanda orang yang berilmu? Yang kedua, iaitu mereka yang semakin berilmu, semakin beramal dengan ilmu dia. Sebab itu dalam Al-Quran disebut, orang ilmu ni berilmu ada tanda. Semua benda ada tanda. Kalau kita sakit, ada tanda sakit. Kalau kita sihat, ada tanda sihat. Kalau kita kuat, buat amal saleh, ada tanda. Yang Allah sebut dalam Quran. Orang yang sujudnya banyak, beramal salehnya banyak, maka ada bekas sujud itu pada wajah mereka. Orang yang buat baik ni ada tanda. Orang berilmu ada tanda. Apa tanda orang berilmu? Dia amal ilmunya. Macam mana nak tengok tanda itu? Tengok akhlaknya. Semakin banyak ilmunya, semakin tinggi akhlaknya. Semakin tinggi ilmunya, semakin yakin kepada Tuhannya. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi sabarnya. Sebab apa? Kita mengaji semua benda. Kita mengaji sabar, kita mengaji yakin, kita mengaji buat baik. Sebab itu dalam kuliah saya selalu cakap, kenapa kita dah lama mengaji, tapi kita sampai hari ini, kita tak nak berhenti kata orang dalam satu kampung lagi. Kita kata orang ni, kita kata orang ni, kita cerita salah orang ni, kita buka salah orang ni, walhal kita dah mengaji.
Kalau kita buka salah orang, kita cerita salah orang, dosa tu bukan dosa kecil. Dosa tu dosa yang besar. Ghibah ini bukan dosa kecil. Kita dah mengaji jangan hasad dengki. Kalau kita hasad dengki, benda tu dosa. Dan Nabi cakap dengan kita, orang hasad, orang dengki, seluruh amal soleh dia terbakar. Seperti mana kayu kering yang dimakan oleh api. Kita mengaji benda tu haram, berdosa, jangan buat. Nanti amal soleh kau habis. Kalau kita telah buat ibadat 50 tahun, 60 tahun, tahun yang ke-60, kita hasad dengan orang. 60 tahun amal soleh kita terbakar macam tu aja. Lalu saya akan bertanya dengan diri saya, tak penat ke? Tak penat ke? Tak penat ke? Kita buat semayang, puasa Muharram, puasa Hijrah, buat umrah tiap tahun ada duit dan sebagainya. Kita musnahkan dengan hasad dan dengki sesama jiran kita, sesama orang Islam. Walaupun telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hasad ini amalan dia akan terbakar seperti mana kayu kering yang dimakan oleh api. Kita seolah-olah tak sayang sembahyang kita. Kita seolah-olah tak sayang puasa kita. Kita seolah-olah tak sayang tadarus kita. Kita seolah-olah tak sayang zakat kita. Ataupun kita tak percaya dengan kata itu. Kita tak menerima tentang pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan saya, kenapa kita degil sangat? Kenapa kita degil sangat? Kerana sampai masanya saya dan tuan-tuan tak mampu patah balik. Hari ini kita boleh mendongak langit, tuan-tuan. Kita boleh memberi alasan dan 1000 alasan. Dan sampai satu masa kita tak mampu memberi alasan. Bila masa itu? Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Saat kita bertemu dengan Allah dan kita tertunduk malu di hadapan Allah. Kita tak mampu untuk mengangkatkan kepala kita kerana kita terlalu malu kepada Allah. Kenapa masa aku hidup dulu aku tak ikut cakap Allah? Aku tak nak ikut cakap Nabi. Aku nak puaskan nafsu aku sendiri. Biar aku puas dalam dunia ini. Biar aku puas dalam dunia ni, walaupun aku kena menghadapi neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa angkuh dan hebatnya kita berani untuk melalui akan neraka Allah dan azab Allah, semata-mata kita nak puaskan hati kita. Kita nak puaskan kehendak kita. Maka kita jangan lupa cerita yang Allah sebut di dalam Al-Quran bukan cerita dongeng. Cerita neraka bukan cerita dongeng. Cerita kubur bukan cerita dongeng. Apa yang disebut oleh Nabi bukan cerita dongeng. Cerita hijrah bukan cerita dongeng. 1448 yang berlaku 1448 tahun hijrah itu bukan cerita dongeng. Isra' Mi'raj bukan cerita dongeng. Muslimin muslimat, Isra' Mi'raj berlaku, Allah tunjuk kat kita cerita apa, tuan-tuan? Itulah satu-satunya buruk turun ke bumi. Muslimin muslimat, saya mengaji, muslimin muslimat pun mengaji begitu. Buruk ini kenderaan syurga. Apa yang Allah nak tunjuk kat kita? Kerana dalam ayat Isra' Mi'raj, linuriyahu min ayatina,
Allah nak tunjukkan kita kebesaran Allah. Apa Allah ajar kita? Apa Allah nak tunjuk kita? Seolah-olah beginilah, wahai hamba-Ku semua, syurga tu ada. Allah bagi tahu kita, syurga tu ada. Syurga tu betul. Bila kamu kena melihat dan mendengarnya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Aku perintahkan kenderaan dan tunggangan syurga itu turun ke bumi. Tapi berlalulah bulan Rajab, dengar cerita Isra Mi'raj, tak jadi apa-apa dekat kita. Walaupun Allah mengatakan di dalam Al-Quran tanda orang beriman, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan tentang ayat Allah, iman makin bertambah, yakin makin bertambah. Apa tanda orang yakin bertambah? Saat dia sentiasa beramal dengan ilmunya. Ketiga, tanda orang berilmu itu, semakin dia ada ilmu, semakin dia merendah diri. Sebab itu, kerana sifat orang berilmu ini adalah sifat orang beriman, Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah ni tuan-tuan, muslimin muslimat, dia jalan di atas muka bumi dalam keadaan yang sentiasa rendah hati. Sebab apa dia sentiasa rendah hati? Sebab dia tahu apa yang ada dekat dia bukan milik dia pun. Hari ni kita tak sedar. Kita ingat nama ni nama aku, milik aku, gelaran ni aku punya, kemasyhuran ni aku punya, harta ini aku punya, rumah ini aku punya, pangkat ini aku punya. Tunggu tuan-tuan. Bila anak-anak kita usung jenazah kita, mana gelaran kita? Mana cikgu kita? Mana ustaz kita? Mana doktor kita? Mana pangkat datuk dan tan sri kita? Anak yang dulu memanggil kita seorang ayah, hari itu dia panggil nama kita dan kita tak mampu untuk marah anak kita. Masa kita hidup, anak itu memanggil kita dengan gelaran ayah. Tapi saat dia baca talqin untuk kita, dia panggil nama penuh kita, tuan-tuan. Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, hari ini kau telah tinggalkan kami. Dan nanti apabila datang seorang makhluk yang akan bertanya kepada engkau, siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau, dan apa ikutan engkau? Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, janganlah engkau gentar dan engkau takut. Jawablah, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran ikutanku. Setelah anak kita menginjak akan rumah kita yang tidak terlalu besar, dia injak, dia pijak dan terus pijak. Dan setelah itu dia sebut nama kita tanpa memanggil nama seorang ayah. Lalu kita akan lihat, mana hartaku, mana rumah aku, mana duit aku, mana pangkat aku. Rupanya harta kita yang sebenar inilah yang kita daripada maghrib sehinggalah malam ini 10.30. Saya 10.45 saya akan berhenti.
Inilah yang kita akan bawa besok ni. Rumah kita yang besar tu, nanti rumah kita jadi 5 kali 7 aja tuan-tuan. Hari ni rumah kita ada elektrik, ada solar dan sebagainya. Nanti anak kita tinggalkan kita. Cuma kita berpisah dengan tanah dan papan sekeping. Tuan-tuan, jangan perkara itu telah berlaku baru kita ingin rasa satu penyesalan. Terima tak terima, saya dan tuan-tuan akan lalu. Mahu tak mahu, saya dan tuan-tuan akan lalu. Sebab itu, dalam hidup ni, semakin kita belajar, bukan nak tunjuk siapa pandai. Sebenarnya, semakin kita merendah diri. Kerana apa? Kerana apa yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Haza min fadli Rabbi. Ini semua kurniaan Tuhan tu. Dan yang paling kita lupa, summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Dan semua yang Allah akan bagi, dia akan tanya, wahai Ahmad Rizam, hari ni kau hidup hampir 60 tahun, kau dah buat apa? Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, ilmu yang telah aku berikan kepada engkau, engkau buat apa? Duit yang aku bagi pada engkau, engkau buat apa? Sihat yang aku bagi pada engkau, engkau buat apa? Muslimin muslimat, takkan saya nak cakap dengan Tuhan, ya Allah, aku hidup hampir 60 tahun, aku habiskan cari duit je. Duit yang aku ada, aku buat jalan, aku makan, aku pergi sana, aku pergi sini, aku enjoy, ya Allah. Sihat yang aku ada ni, aku buat suka-suka, hatta nak semayang sunat maghrib pun, walaupun pahalanya banyak, semayang sunat ba'diyah isyak, walaupun Nabi kata, Nabi janjikan kepada umatnya, siapa yang semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, menyamai seperti mana ia semayang pada malam Lailatul Qadar. Tapi aku tak pedulilah, ya Allah. Aku tak pedulilah, walaupun aku dah dengar banyak kali, tiap-tiap lepas semayang isyak, aku akan segera balik ke rumah aku. Itu rumah aku. Rupanya, saat kita dibiarkan oleh anak-anak kita di liang lahat, barulah kita sedar ruginya aku. Kita tengok kanan, mana semayang aku, mana puasa aku, mana nak ada dah, mengumpat tak berhenti, bermusuh tak berhenti, berkelahi tak berhenti, hasad tak berhenti, putus silaturahim dengan adik-beradik tak berhenti. Lepas itu tadi saya tanya, Tuhan mengusi kami ni generasi kedua. Kadang-kadang disebabkan tanah sekakang kera kita bergaduh adik-beradik. Kakak yang dulu, abang yang dulu suatu kecil sama main dengan kita. Hari ini kita buang kakak kita. Dengan sebab harta pusaka, ya tuan-tuan. Kita hilang abang kita dengan sebab tanah yang tidak bersamana. Kita hilang adik kita yang dulu kita mandikan, yang kita hantarkan kepada rumah orang yang mengaji Al-Quran. Hari ini disebabkan tanah sekakang kera, kita hilang adik kita. Kita hilang abang kita, tuan-tuan. Kita hilang keluarga kita. Disebabkan tanah yang sekangkang kera yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu kita. Maaf tuan-tuan, kerana ini, perkara ini sedang berlaku pada zaman sekarang. Yang saya nak beritahu apa? Tanah yang kita berkelahi itu ditinggalkan dalam dunia ini.
Tapi abang kita, kakak kita, adik kita, jika ada kesempatan berada dalam syurga, kita akan jumpa mereka balik dan kita akan panggil seperti mana panggilan di dalam dunia ini. Kalau kita panggil dia Yong, sampai sana kita akan cari Yong, kau kat mana Yong? Kalau dalam dunia ni kita panggil Cho, kau kat mana Cho? Aku cari engkau. Kalau dalam dunia ni kita panggil adik, maka seorang kakak dia cari adik dia. Dek, engkau kat mana dek? Yong cari engkau dek. Kau kat mana dek? Yong cari engkau dek. Dan saat itu jika kita menemui mereka di dalam syurga, maka satu kegembiraan yang paling besar. Tapi saat kita menemui mereka, mereka sedang memohon pertolongan di dalam neraka Allah, disebabkan kita sendiri perkelahian yang tidak pernah berhenti dan dendam sehingga akhirat. Hebat kita tuan-tuan. Aku tak akan ampunkan dosa kau. Kita jumpa dekat akhirat. Dan orang yang berkelahi dia tak akan jumpa dekat sana dalam tempat yang sama. Kita hebat tuan-tuan. Kita hebat kerana kita tidak mahu mengikut akan apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang yang dapat membangunkan ummah, membangunkan diri menjadi ummah yang baik, jalan dengan ilmu. Tapi macam mana dia nak melalui ilmu ini? Tatkala dia mengaji, tatkala dia mengajar, kena ikhlas. Apa engkau mengaji? Kenapa engkau mengajar? Jawapan dia, kerana Allah dan Rasul. Sebab itu cerita hijrah ni begini. Hadis yang mengatakan tentang hijrah, matan yang awal disebut perkara ini. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrah kerana dunia, kerana perempuan yang dia nak kahwin, dia dapat. Allah Ta'ala tak zalim. Apa yang kau nak tu aku bagi, kata Allah. Kalau kau nak dunia, aku bagi dunia, tapi kau takkan dapat keredaan aku. Kalau kau nak orang puji kau, aku bagi orang boleh puji kau, melambung-lambung. Tapi kau takkan dapat aku, kata Allah. Kau takkan dapat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau takkan dapat Muhammad. Kau takkan dapat aku dan kau takkan dapat Muhammad. Kerana dalam hati kau bukan kerana Allah dan Rasul. Sebab itu apa yang kita buat pada hari ini, kita kena tukar tuan-tuan kerana Allah dan Rasul. Tuan-tuan jangan lupa, dululah tahun 80-an, tahun 90-an, benda ni masih berlaku 90-an. 2000 benda tu dah hilang. Apa dia tuan-tuan? Tarhim. Tuan-tuan, kenapa dulu kita tenang duduk rumah? Kita tak susah hati, tak takut orang pecah rumah. Tak takut walaupun kita tinggalkan mak kita, ayah kita yang dah tua kat kampung. Tak takut kita. Kenapa kita tak takut? Kita percaya kampung kita aman damai. Kenapa kampung kita aman damai? Apa orang dulu tak kaya? Tuan-tuan, orang dulu kaya. Kaya dengan tanah. Tuan-tuan, cuma dia tak tunjuk dia kaya. Macam mana kampung kita boleh aman? Kampung kita boleh damai. Pukul 5 pagi, ada suara tua yang berada dalam masjid. Tiap-tiap hari tuan-tuan. Apa yang dibuat orang tua ni? Ya Arhamar Rahimin, irhamna.
saat dia laungkan tarhim itu, saat itulah waktu yang sedang dikabulkan oleh Allah doa seorang hamba. Tiap-tiap pagi, wahai Tuhan yang bersifat Rahman dan Rahim, kasihanilah kami, tolonglah kami, wa'afina wa'afu anna. Kalau orang dalam satu kampung ni ada buat salah, maafkanlah. Tiap-tiap pagi. Dan saat itulah, dalam hadis qudsi disebut, saat itulah waktu mustajab doa seorang hamba. Hari ini doa itu telah hilang di menara-menara masjid yang adanya pembesar suara itu. Suara itu telah sepi, suara itu telah hilang, doa itu telah tak ada di alam dunia ini. Maka pada ketika itulah terjadinya dalam Korea kita banyak perkara yang dulu kita tidak terfikir berlaku, hari ini telah menjadi adat seolah-olah dalam masyarakat kita. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, tanda orang yang berilmu itu sentiasa dia tak pernah rasa cukup yang dia ada ilmu, dan dia sentiasa berdoa kepada Allah untuk menambah ilmunya. Wa qur rabbi zidni ilma. Tiap-tiap hari dia panjatkan doa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Lepas tu guru kami dia pesan, kau nak tengok orang alim, dia tak pernah bagi tahu yang dia tu orang alim. Kalau nak tengok dia tu orang pandai, dia takkan canang dia orang pandai. Kau nak tengok dia ni orang bijak, dia takkan tepuk dada bagi tahu dia orang bijak. Tuan-tuan, dulu kalau kita nak dengar orang bahasakan diri dia ustaz pun susah, tuan-tuan. Orang nak bahasakan diri dia ustaz pun susah. Melainkan sekolah agama lah, itu kebiasaan. Tapi kalau nak jumpalah kita dulu di kampung-kampung orang alim bahasakan diri dia ustaz, tak dengar. Dia akan kata saya. Kalau berak ni dia tak panggil lah saya, dia panggil kadang gamer, kan, kadang awak, bahasa-bahasa setempat, ya tak? Saya, ya, teman, bahasa setempat, ya. Dia tak bagi tahu, dia tak bahasa dirinya. Ustaz nak cakap, tak ada. Kalau orang dulu lah, tuan-tuan, ini kalau setahu saya lah, ya. Guru saya pun tak pernah bahasa diri dia guru, tak pernah bahasa diri dia ustaz. Rupanya baru kita faham, saat orang yang berilmu ini, tuan-tuan, maka mereka ini sentiasa ada rasa yang mereka ni tak pandai. Rupanya dia boleh rasa yang dia tak pandai. Sebab itu datang doa, wa qur rabbi zidni ilma. Ini tuan-tuan doa Quran dalam surah At-Taha ayat 114. Yang keenam, orang yang berilmu ni, tuan-tuan, semakin dia berilmu, semakin dia jaga lidahnya, semakin dia jaga akhlak dia. Makin kita mengaji, makin kita belajar, lidah kita tambah baik. Kalau dulu kita lah macam bagaikan kata tuan pengurusi masjid kita dah tua. Betul, tuan-tuan? Kita dah sebenarnya dah tak larat. Ya tak? Telinga dah tak dengar, kaki pun dah tak kuat. Kejap-kejap demam, kejap kebah demam. Kita lupa, sebenarnya Allah ni sayang kita, tuan-tuan. Dia tak ambil kita terus, dia bagi tanda dulu.
Ahmad Rizal Ghazali, kau perasan tak? Kau dah mula sakit-sakit. Kejap kau demam, 2 bulan demam, lepas tu kebah. Tu tanda aku nak panggil kau tau. Kalau dulu mulut kau banyak sembang, kau tukarlah. Kumpullah Qul surah Al-Ikhlas. Jangan tunggu anak kau baca lepas kau mati. Kau jangan harap anak kau akan baca Qul huwallahu ahad. Dia orang tak baca. Kau dah mula sakit-sakit, tukarlah. Janganlah sembang-sembang dah pasal dunia ni. Cerita sama je. Cuma yang buat tu orang lain. Cuma cerita tu sama, cerita itu juga. Kau tukarlah. Apa salahnya? Takkan tak boleh. Kita dah bersembang tentang dunia ini 60 tahun, 70 tahun. Apa salah kita tukar mulut kita dengan kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Janganlah harap anak kita, jangan harap menantu kita. Hari ini kita pernah buat tahlil. Apa menantu kita buat? Apa anak kita buat? Mereka tidak melepaskan handphone di tangan mereka. Mereka cuma ambil gambar, mereka cuma buat video dan mereka upload di media sosial. Mereka tak duduk pun dalam tahlil ayahnya. Mereka tak mampu baca Quran 30 juzuk untuk kita. Jangan sampai kita rugi muslimin muslimat. Hari ini mungkin kita tak rasa apa-apa. Tunggu. Saat kita kalla iza balaghatit taraqi wa qila man raq, maka kita akan menemui perkara tersebut dan kenyataan itu. Telinga kita yang kita dah dengar cerita dan kisah dunia ni berpuluh tahun. Apa salah kita ubah telinga kita? Dengar bacaan Al-Quran, dengar pengajian-pengajian di masjid. Tak susah pun, tak kena bayar pun. Hanya duduk di tiang-tiang masjid dan di dinding masjid. Dengar akan hadis daripada seorang yang mampu hadir di masjid kita. Apa salahnya, tuan-tuan? Tak perlu membayar untuk mendengar Al-Quran. Tak perlu membayar untuk mendengar akan potongan hadis. Maka kita dah dengar cerita dunia ni terlalu lama. Tukar pendengaran kita. Jangan sampai besok kita berkata di hadapan Tuhan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Rabbana absarna, ya Allah, ini kami percaya, kami nampak dah syurga, kami nampak dah neraka. Wa sami'na, kami dah dengar, ya Allah. Hari ini kami dengar, ya Allah, bagaimana ahli neraka minta tolong. Bagaimana ahli syurga mengejek ahli neraka saat ia meminta sedikit nikmat daripada ahli syurga. Ahli neraka tengok ahli syurga dapat minuman. Mereka makan dan minuman makanan daripada zakum. Minta sikit dengan orang syurga. Wahai ahli syurga, boleh tak bagi kami sikit jadilah. Kami makan buah zakum, hancur perut kami. Orang syurga kata apa? Rasakan. Dalam dunia dulu kamu tidak percaya tentang syurga. Dalam dunia dulu kamu tidak mahu ambil indah tentang ancaman neraka Allah. Betul, tuan-tuan. Kita dengarlah cerita neraka, tak ada rasa apa. Dengarlah cerita syurga, tak ada rasa apa pun. Tuan-tuan, saya nak tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bila dalam hidup kita, kita dengar cerita syurga, kita rasa nak masuk syurga.
Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Perempuan pun tanyalah, muslimin muslimat tanya. Bila ada hari aku yang teringin nak masuk syurga? Atau kita tak ada teringin langsung? Bila dalam hidup kita, kita memang teringin nak masuk syurga. Macam kita teringin untuk memiliki sesuatu dalam dunia ni. Kita teringin beli kereta baru, kita tak berhenti bercerita tentang kereta baru. Tapi tak pernah kita cerita dengan suami kita pasal syurga. Anak kita pasal syurga. Menantu kita pasal syurga. Seolah-olah memang kita tak suka untuk masuk syurga. Muslimin muslimat, antara tanda orang yang berilmu yang terakhir, saya 10:44 dah. Saya nak kena berhenti. Iaitu apa kata ulama, mereka yang sentiasa muhasabah diri mereka dalam kehidupan mereka, dalam hidup, dalam hari-hari yang mereka sedang lalu. Kenapa tuan-tuan, orang yang ada ilmu ni, mereka dapat berhijrah membangunkan ummah, membangunkan diri, bangunkan keluarga? Kerana ada dalam diri mereka ini satu sifat, mereka muhasabah. Aku dah buat apa? Aku dah jadi orang baik belum? Aku dah jadi ayah yang baik belum? Aku dah jadi mak yang baik belum? Aku dah jadi kakak yang baik belum? Aku dah jadi anak yang baik belum? Aku dah jadi abang yang baik belum? Aku dah jadi orang kampung yang baik belum? Sebab itu tuan-tuan, perasan tak? Bila ada orang meninggal, habis semayang, habis tahlil, ketika jenazah mula diangkat, imam tanya apa tuan-tuan? Apa khabar ni mayat? Apa jawab orang kampung? Baik. Dia tak cakap pandai. Dia tak cakap kaya. Dia tak cakap lain-lain. Yang dia jawab apa ketika imam tanya, apa khabar ni mayat? Satu kampung jawab, baik. Imam tak puas hati. Tanya lagi, apa khabar ni mayat? Baik. Imam tak puas hati. Tanya kali ketiga, apa khabar ini mayat? Satu kampung jawab, baik. Bila semua orang kata baik, maka satu kampung bersaksikan, ya Allah, dia memang orang baik. Orang kampung buat ni sebenarnya saja-saja ke? Kerana besok di akhirat kita perlu juga syafaat orang Islam. Kalau dalam hidup kita ini kita betul orang baik, besok katakanlah kita susah, orang yang pernah kenal kita, orang yang pernah bersama dengan kita, dalam hatinya tak pernah benci kita, di sana dia akan berdoa kepada Allah kerana dalam hatinya tidak ada kebencian. Maka ini dipanggil syafa'atul muslimin, pertolongan daripada orang Islam. Sebab itu kenapa saya kata jangan pernah benci orang, tolong maafkan orang. Sebab kat sana kita nak akan minta tolong semua orang. Orang yang kita kenal hari ini, mungkin mereka juga akan tolong kita. Kerana dalam hati kita tidak ada kebencian dan penuh dengan kasih sayang. Jadi muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini yang dapat saya bersama-sama dengan muslimin muslimat dan ahli qaryah
pada malam ini, dan saya minta maaf. Ini yang dapat saya sampaikan kepada ahli qaryah ini, ahli jemaah pada malam ini, dengan tajuk yang diberikan. Sebenarnya saya terus terang, saya baru tengok tajuk ni tadi petang tadi, sebab dia orang bagi poster tu kat saya petang tadi, ya. Jadi ini yang mampu saya sampaikan kepada muslimin muslimat. Tapi sebelum saya tutuplah, satu, tuan-tuan, saya ingatkan diri saya lah, jangan tinggalkan surah At-Taubah 128, 129. Kalau kita orang lama-lama, kita biasanya akan aman. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kenapa saya kata jangan tinggalkan? Antara disebut oleh ulama, orang yang baca, amalkan laqad ja'akum ini, dia tidak akan menerima mati terkejut. Paling menakutkan kita mati tak bersedia nak mati. Takut, tuan-tuan. Baru ni orang yang rapat dengan saya Jumaat baru ni, tuan-tuan, balik daripada semayang Jumaat, kata anak dia, ayahnya balik pada semayang Jumaat, orang yang bagi tahulah, dia berhenti kereta di tepi jalan, tapi orang jumpa dia waktu asar, tuan-tuan. Maknanya daripada Jumaat tu dia tak balik, asar baru orang perasan yang dia telah meninggal dunia dalam masjid, dalam kereta dia. Sebab itu, tuan-tuan, orang yang beramal dengan laqad ja'akum ni At-Taubah 128 dan 129, Allah kurniakan kepada dia satu rasa nak mati. Berarti ingat tak, kalau atuk kita dulu, ayah kita dulu, sebelum dia nak pergi, dia bagi tahu, baliklah, dia kata, minggu ni balik, dia kata. Rupanya itulah pertemuan kita yang terakhir dengan arwah abah kita. Saya, tuan-tuan, antara yang berlaku arwah abah saya, dia demam, tuan-tuan. Arwah abah saya ni dia demam. Saya jumpa dia lepas asar dekat hospital, tapi cuma saya ni tak perasan dia nak pergi. Dia dah cakap, tapi saya tak perasan. Kerana saya anak, saya memang suka nangis dia dulu, tuan-tuan, sebenarnya. Walaupun agak kasar waktu muda, tapi sebenarnya memang saya rapat dengan abah dengan mak, saya tak boleh dengan dia orang. Lepas saya jumpa lepas asar, tuan-tuan, abah saya angkat tangan. Dia sebenarnya tengah nazak, tapi dia sempat angkat tangan. Tuan-tuan, betul lah, kita akan mati dengan apa yang kita selalu buat dalam hidup. Abah saya ni, tuan-tuan, dia kalau jumpa orang, dia akan doa. Dia akan jumpa orang, dia akan doa. Dia tak pernah, kalau orang jumpa dia akan angkat tangan doa. Tuan-tuan. Jadi, saat terakhir dia nak balik menemui Tuhan, dia angkat tangan, tuan-tuan. Padahal dia pakai oksigen, dia buka oksigen. Dalam keadaan nafasnya turun dan naik. Saya sempat dengar, tuan-tuan, ya Allah, kau tolong berkat anak aku. Berkatkan hidup dia. Saya dengar perkataan berkat, berkat, berkat dan berkat. Habis dia turunkan tangan dia, dia cakap dengan saya, tapi saya tak perasan dia nak balik, tuan-tuan. Dia cakap dengan saya, dia kata, Zab, pertemuan kita tamat dah. Saya ingat masa lawatan hospital habis, tuan-tuan. Rupanya selepas maghrib dia balik menemui Allah pada malam Jumaat. Sebab itu, tuan-tuan, jangan tinggalkan At-Taubah 128, 129. Paling kurang bacalah lepas maghrib, baca lepas subuh. 3 kali. Kedua, jangan tinggal Sayyidul Istighfar. Nanti tuan-tuan cari tahu, Sayyidul Istighfar. Orang Melayu panggil penghulu istighfar. Kenapa, tuan-tuan? Saya kata jangan tinggal, janji Nabi. Siapa yang baca penghulu istighfar lepas subuh, kalau dia mati daripada pagi tu kan, lepas subuh, sampai sebelum maghrib dia mati, Allah ampunkan dosanya dan dia terpelihara daripada azab neraka Allah.
Kalau dia baca malam, lepas maghrib tu dia baca. Tadi lepas maghrib kita baca, contoh. Nanti kan, balik ni kita tak tahu. Balik kan subuh kan, sebelum subuh Allah ambil nama kita. Allah lepaskan kita daripada azab neraka dan diampunkan dosa kita. Orang tanya senanglah begitu. Rahmat Allah ni luas. Dan rahmat Allah mendahului akan azab ni. Sebab itu percayalah dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat, setakat ini saja pada malam ni. Terima kasih kepada Masjid As-Saadah, terima kasih kepada pengurusi masjid, timbalan pengurusi dan juga ketua kampung dan semua pegawai takbir dan semua ahli jamaah yang hadir pada malam ni kerana terima saya. Sebenarnya saya bukan orang pandai, saya bukan orang baik, saya bukan siapa-siapa. Seperti mana kata pengurusi masjid, saya antara ustaz yang tersuruh, katanya tak suruh mana pun. Ya, macam inilah keadaan saya, ya, macam inilah kehidupan saya. Tapi sebelum saya tinggalkan tuan-tuan muslimin muslimat, malam ni saya datang dengan saya ada bawa satu barang daripada madrasah lah, iaitu saya ada bawa minyak angin tuan-tuan. Minyak angin ni adalah keluaran daripada isteri saya sendiri, kerana isteri saya dulu dia tak sihat. Dia ada masalah lutut dan saraf, ataupun kita panggil carpal tunnel lah. Dan hari ini dia sihat, dia dah baik daripada sakit saraf lututnya dan juga saraf tangan dia kiri dan kanan. Dan dengan nasihat dan daripada saranan anak-anak, dia kata, ayah, kenapa tak nak kongsikan perkara itu kepada orang lain? Mudah-mudahan orang lain dapat sihat juga, boleh semayang berdiri, tak payah pakai kursi. Kerana semayang ni kalau tak dapat sujud, kita rasa tak puas. Waktu kita sakit, kita semayang guna kursi, tak puasnya, ya Allah. Tapi kita dapat sujud, tuan-tuan, Allah, puasnya kita rasa hidup ni. Memang betul lah tuan-tuan, nikmat sujud ni nikmat yang tak boleh dibayangkan. Nikmat sujud meletakkan kepala di bumi tak boleh dibayangkan. Jadi tuan-tuan, lalu saya membuat keputusan untuk saya kongsikan akan keperluan minyak angin itu pada masyarakat Islam di mana saya pergi di masjid-masjid. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan ada penyakit lutut, saraf, dan tuan-tuan boleh sapu, nak tidur nanti tuan-tuan sapu daripada pelipat ni ke sampai peha kita ni sebelum tidur. Dan besok pagi akan rasa dia punya perbezaan sakit tu, insya-Allah. Dan minyak ni dia tak berminyak, 10 minit dia akan serap. Dan orang yang ada sakit anxiety contohnya lah, ini bukan saya kata minyak tu ya tuan-tuan, tapi orang yang mengalami perkara itu, dia bagi tahu kami balik. Bukan saya nak kata minyak tu memang ada khusus di situ, tak. Tapi orang yang guna, dia bagi tahu, ustaz, saya ada sakit ni, alhamdulillah begini, dapat ada kurang, ada yang baik dan sebagainya. Orang yang ada anxiety, sapu di pangkal daripada kepala ni sampai seluruh lehernya, dan bekas daripada tangan dia tu dia hidurkan, dia hidurkan beberapa kali, insya-Allah anxiety dia akan berkurang. Begitu juga ada orang yang beritahu kami yang suaminya mengalami stroke, tak boleh jalan, tak boleh bangun. Alhamdulillah, setelah dia guna, dia kata, ustaz, ada beritahu anak saya, dia kata alhamdulillah, suami dia dah boleh jalan, suami dia boleh bangun daripada katil. Ya, kita berusaha tuan-tuan, takdir Allah kita tak tahu. Saya cakap sebenarnya bukan sebab minyak tu pun, tapi doa kakak. Kakak telah berdoa tanpa berhenti agar suami kakak sembuh. Tapi sampai masanya Allah telah kabulkan doa itu. Jadi muslimin muslimat, hasil daripada penjualan minyak itu kita akan salurkan kepada madrasah kita seperti yang disebut oleh MC. Kenapa saya kata kita akan salurkan kepada madrasah kita? Kerana madrasah kita yang baru saja berusia dalam 44 tahun, saya tak mengambil dan meminta apa-apa bayaran daripada pelajar yang belajar di madrasah kita sampai hari ini.
dan kita akan uruskan pelajar ni jika mereka mengikut syarat yang betul. Kita akan hantar mereka sampailah mereka dah rasa tak nak mengaji. Alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah madrasah kita yang masih beroperasi ada 2 madrasah dan 1 madrasah dalam progres pembangunan iaitu di Kuala Terengganu. Yang kini telah siap 1 masjid dan telah dalam progres pembinaan asrama yang siap 1 masjid, 1 pejabat dan 2 unit rumah. InsyaAllah kalau madrasah sana itu siap, kita akan dapat berbuat amal saleh dan berbuat baik kepada orang setempat. Kenapa Ustaz buat madrasah tanpa ada bayaran apa-apa? Kerana inilah pada saya amal saleh saya. Kalau saya lepas mati, ada amal saleh yang mengalir. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, selama berapa puluh tahun ini, Alhamdulillah guru yang mengajar di madrasah kita adalah bekas murid kita sendiri. Saya tak ada tenaga luar, semua adalah bekas daripada murid saya. Yang tidak boleh menghafal Quran, mereka jadi tukang masak. Yang tak mampu nak jadi orang pandai, mereka jadi tukang kebun. Dia tanya saya apa boleh saya buat. Allah tak bagi saya hafal Quran. Allah tak bagi saya jadi orang alim. Saya kata walaupun kita tak boleh hafal Quran, kita tak boleh jadi orang alim, tapi tolong orang untuk jadi orang alim, maka itu adalah jalan kita kepada syurga. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah sayang kami. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakan. Jadi tuan-tuan, minyak yang saya sebutkan ada pada anak saya di belakang sana. Dan jika tuan-tuan ingin cuba, kan, bolehlah tuan-tuan ke sana nanti. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.